Takkan nak cakap kali tim demi negara nak turun baru nak selesai perkara kan. Macam nak mampus suruh turun tak turun-turun. Allah ni umur dah 40 lebih. Saya rasa dia mungkin ada sedikit inilah, tapi dia kehilangan kerja dalam 2 bulan yang lepas. Dan sebab tak mampu nak bayar sewa rumah, dia dapat kerja agak jauh, tak ada kenderaan. So mereka terpaksa keluar daripada bilik yang disewa. Masuk ni? Masuk ni. Dia terpaksa keluar daripada bilik sewa. Bilik sewa tu dia terpaksa keluar, dan kerana itu dia dah duduk dekat surau, tumpang dekat surau. Isteri dia tumpang rumah kawan dengan 2 orang anak. Anak dah tak bersekolah sejak dia dah kena keluar daripada bilik. So dia hubungi kami semalam, dan saya rasa Allah ni mungkin tengok. Dan semalam saya dah hubungi tim ahli parlimen Kuantan tu, yang parti ahli parlimen Kuantan ataupun siapa, tapi sampai hari ni tak ada apa. Dan keadaan individu ini perlu dan wajib ditolong. So Cik Nizam cakap dengan dia dalam pukul 2 lebih. Apa yang kita buat ialah kita sediakan sedikit bantuan, kita disburse sedikit bantuan cash untuk dia makan. Kemudian pada pukul 3 petang, saya hubungi tim Menteri Besar Pahang. Saya cakap, saya minta tolong, boleh tak tolong tengok. Tim Menteri Besar Pahang sebenarnya pergi tengok. Dan saya sebenarnya tak jangka pun dia akan pergi tengok secepat yang mungkin. Dia cuma kata ok, noted. Sejam selepas itu dalam pukul 4, saya tengah live TikTok. Saya nampak ada message masuk gambar tim MB dengan hamba Allah ni. Dalam masa 1 jam, masalah hamba Allah ini kita nampak dah selesai. Dia orang dah bagi bantuan awal. Dia orang dah bagi Majlis Ugama Islam Pahang semua akan pergi selesaikan kes hamba Allah ni. Itu yang kita nak sebenarnya. Yang kita nak menteri ke, menteri besar ke, ahli parlimen ke, adun ke turun. Mungkinlah macam menteri besar ni dia boleh bantu dengan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan contoh macam adun, ahli parlimen kawasan, turun dan tengok situasi. Kan, kenaikkan dengan zakat ke, kenaikkan dengan JKM ke, benda yang patut boleh dibuat oleh seorang ahli parlimen ataupun adun. Tapi saya nak ucap terima kasih lah Tok Wan Rosli, sebab very fast tu buat kerja, sangat-sangat pantas buat kerja. Dan saya rasa hamba Allah tu malam ni pun dah tak tidur dah dekat tepi surau tu kan. So itu yang kita nak lah daripada parlimen, ahli parlimen ni, daripada pemimpin, itu yang kita nak. So ini yang kita rasa is a very good punya respon daripada Tok Wan Rosli lah. Saya pun ada buat video sebab kita kena be fair kan. Kalau dia buat kerja dengan pantas, kita kena cakap lah dia buat dengan pantas, walaupun mungkin dia pantas tu asbabnya daripada kita kan. Tapi mudah-mudahan benda ni dia akan ambil cakna lah kan. Kadang-kadang sebab walaupun kita yang tekan pun macam nak mampus, suruh tunggu turun tak turun-turun. Takkan nak cakap kali tim demi negara nak turun baru nak selesai perkara kan. Itu dah cakap.